Katira Singapura original Masjid Sultan bang. Daripada Singapura. Ini original, kita tak pakai bahan pewarna. Warna original. Berapa flavor bang? Ya? Satu flavor saja. Memang satu flavor je. Sebelah tu kita ada ni bandung cincau special. Yang ni satu botol berapa bang? Yang ni kecil ni 500 ml RM8. Yang besar ni 1 liter RM15. Ya. Vietnam. Lagi. Enggak beli lagi. Tak payah, nanti saya beli lain sendiri kan. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Head guys. Hari ni kita berada dekat Permas Jaya, tepatnya Pasar Tani Permas Jaya. Nah, dekat dalam ni ada satu yang baru guys. Dia bukan cuma lah, baru buka tahun ni lah. Tahun lepas memang tak ada pasar macam ni, iaitu Bazar Ramadan. Nah, yang uniknya dekat bazar ni dia tak saja jual makanan, dia siap jual pakaian, jual mainan. Dan dia buka ni bukan sampai buka puasa saja guys, sampai malam nanti pukul 10 malam dia orang masih on lagi guys. Nah, nak tahu macam mana dan apa saja benda yang sedap dekat dalam ni, jom ikut saya guys. Nah, kalau korang datang, korang boleh waste langsung Pasar Tani Permas Jaya. Jom. Ini apa? Jarang tiba-tiba lupa ingat. 125 tau. Di sini ada dua sisi. Kalau korang masuk, dia boleh sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita cuba round bahagian sebelah kiri dulu lah. Nah, seperti yang korang nampak dekat sini, dia selain makanan, dia ada jual macam mainan kuda, baju, dan juga sebelah sana ada beberapa banda kasut juga. Sekarang nak saya jadi suasana petang ni memang lepas hujan. Dia hujan tadi lah. Tekan hari sikit, jadi petang dia macam ni dah sejuk. Tapi rasa dia tak hilang. Manis dia juga. Jual kira. Ya betul. Katira Singapura original Masjid Sultan bang. Daripada Singapura. Ini original, kita tak pakai bahan pewarna. Warna original. Berapa flavor bang? Ya? Satu flavor saja. Memang satu flavor je. Sebelah tu kita ada ni bandung cincau special. Yang ni satu botol berapa bang? Yang ni kecil ni 500 ml RM8. Yang besar ni 1 liter RM15. Kecil bang? Ya? Yang kecil. Okey, terima kasih. Bagi kecil tu bang. Kecil dulu Katira Singapura guys. Kita cuba try dulu. Alright. Baik kita. Saya jual Terima kasih. Baik guys, macam biasa lah. Kalau dah masuk, memang susah nak lepas daripada makan dan minum. Ya. Vietnam.
Bazar Ramadan ni dia buka setiap pukul 5 petang sampai pukul 11 ke 12 malam macam gitulah. Dia sampai malam. Jadi kalau korang datang dah lambat nak buka puasa, memang ada sedia tempat lah buat korang duduk nak buka puasa di dalam bahagian sana lah. Nah, seperti yang saya cakap tadi, jadi sebelah sini dia bukan sahaja makanan saja, makanan dan minuman saja. Jadi ada juga benda bandel macam cap, kaos dan juga kasut sebelah sana. Right, jom kita cuba terjauh lagi. Bandar ada sebelah sana lah. Dia start harga macam-macam lah. Ada yang start daripada RM10, RM20 hingga RM40 lah. Tengok dia punya kualiti. Dan juga ada kasut juga guys. Dan bahagian sebelah kiri saya sana itu merupakan pasar yang buka setiap pukul 4 pagi. Jadi agak susah sikit nak jalan tepi pasal dia ada tergenang air bekas-bekas hujan tadi ya.
Jadi dia punya memang tak besar lah, tapi kira okey. Hampir semua yang kita butuhkan untuk berbuka puasa memang tersedia dekat sini ya. Sini bang. Ayam apa? Ayam tak. Alright, burger kita dah selesai habis. Kita tadi kita cerita pasal ni loceng. Mana-mana peminat loceng boleh dapatkan dekat sini bang. Bahagian atas ni 3 suku, bahagian bawah 4 suku. Lepas tu dia ayam. Kita dah pusing dah daripada start sana tadi. Saya start sebelah kiri ke bahagian dalam sana. Memang dia terletak 2 baris saja ya. Baris sini dengan baris sebelah sana lah. Right, saya rasa sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat korang yang dah support channel saya dan nonton video saya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Alright guys, sekian dulu video saya. Jumpa lagi bersama saya next video. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging.